Hari ini saya nak share dengan anda jam terbaru Suunto, iaitu Suunto Race 2. Saya tahu ada yang tertanya-tanya macam mana heart rate dia. Adakah semakin baik? Adakah sama saja? Video kali ini saya akan buat review penuh mengenai apa yang baru dekat Suunto Race 2 ni. Kemudian, apa penambahbaikan yang berlaku kepada Suunto Race 2 ni. Dan kita ada juga buat ujian atau test dia punya ketepatan heart rate monitor dan juga ketepatan GPS dia. Jadi untuk tahu info ni, anda kena tonton video ni sehingga habis. Untuk reka bentuk, kita ada 3 Suunto Race di hadapan saya. Yang pertama Suunto Race, kemudian Suunto Race S dan yang terbaru Suunto Race 2. Untuk Suunto Race 2 ni, kita boleh nampak ada perubahan yang ketara daripada segi saiz dia. Dari segi ketebalan, Race 2 ni lebih nipis berbanding daripada race yang pertama. Race 2 hanyalah 0.49 mm, manakala race yang sebelum ni 0.52 mm. Untuk berat dia hanyalah 76 gram sahaja. Untuk saiz di pergelangan tangan, saiz tangan saya ini lebih kurang 16.5 cm atau 165 mm. Jadi dia punya saiz lebih kurang macam ni dekat pergelangan tangan saya. Kalau anda punya pergelangan tangan lebih kurang macam saya, mungkin macam ni lah dia punya ni. Tapi kalau anda tangan kecil, saya rasa elok anda tunggu sebentar, mungkin ada saiz yang lebih kecil pada masa akan datang. Tapi kalau untuk 16.5 cm, dia macam ni lah. Jam ni dia tak melebihi pergelangan tangan saya. Selesa, ya memang selesa. Untuk tali dia saiz 22 mm. Kalau nak tukar, dia ada quick release macam ni, boleh buka dan tukar kepada strap yang anda suka. Untuk skrin pula, Suunto Race 2 ni menggunakan skrin AMOLED LTPO, teknologi baru yang lebih kurang sama macam kita punya smartphone. Jadi dia punya kecerahan adalah 2000 nits. Tambahan pula, LTPO ni dia punya penggunaan bateri agak baik. Ini kerana walaupun jam ni dia punya kecerahan lebih cerah berbanding Suunto sebelum ni, tapi jangka hayat bateri dia lebih baik berbanding Suunto Race. Glass pula, dia menggunakan sapphire glass, sama juga dengan model Suunto Race sebelum ni. So dia lasak. Saya punya jam ni pun setakat ni tak ada cala. Saya dah bawa untuk acara lari under 9 dan juga training. Setakat ni memang tak ada apa-apa cala pada saya punya skrin. Untuk water resistant, jam ni dia punya rating adalah 10 ATM atau 100 meter kedalaman. Jadi untuk kegunaan aktiviti air tak ada masalah, jam ni takkan masuk air. Rasanya ramai yang maklum akan heart rate yang tak berapa stable dekat Suunto sebelum ni. Jadi untuk Suunto Race 2 ni, dia ada penambahbaikan yang mana dia telah revamp atau tukar dia punya bilangan LED dan juga photodiode pada Race 2. Kalau nampak dekat sini, ada 6 LED yang warna putih tu, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kemudian ada 4 photodiode yang warna hitam tu, 1, 2, 3 dan 4. Jadi untuk ketepatan heart rate monitor Suunto Race 2 ni, kita akan sentuh dalam bab seterusnya. Kalau sebelum ni, orang selalu komplain yang dah pasang lama, sekali tak cas sebab dia punya belakang ni berpusing tau. Jadi untuk Suunto Race 2 ni, dia dah tukar dia punya charger. So untuk charger dia, macam ni. Dan konektor dia dekat sini. So kalau nak cas, dia memang susah nak terbalik lah sebab dia punya design ni pun dah nampak berbeza dan bila letak macam ni, dia susah nak berpusing. Kemudian untuk paparan antarmuka ada penaik tarafan sedikit. Boleh nampak dekat sini ada macam background counter dekat dia punya menu ni. Kalau tak biasa mungkin anda ingat jam ni kotor, tapi sebenarnya dia background counter. Kalau anda nampak kat sini, anda nampak macam ada bukit tu. Kemudian untuk dia punya wash face, anda boleh tukar juga ikut anda punya minat. Macam contoh sekarang saya pakai warna orange sebab tali dia warna orange. Tapi nak tukar warna lain boleh juga. Tekan setting, kemudian pergi kat customize. Anda boleh tukar accent color ni. Contoh kita ambil warna biru.
So dia dah warna biru dekat sini. Nampak warna biru. Kemudian nak tukar data-data ni pun boleh juga. Tekan setting, customize. Lepas tu anda pergi kepada complication. Boleh tekan kat sini, boleh tukarlah apa benda data yang anda nak. Untuk pilihan sukan, dia ada 115 pilihan sukan. Boleh kata sukan-sukan yang saya buat semua ada dekat sini. Kalau nampak dekat sini anda scroll, macam-macam pilihan sukan ada. Cumanya dia belum ada pickleball. Saya tak pasti kenapa tak letak pickleball, sebab pickleball dah popular sekarang ni kan. Ni nampak sukan-sukan berkumpulan atau sukan-sukan individu yang ada dekat jam ni. Handball, rugby, frisbee. Tengok. Table tennis pun ada. Pickleball sukan yang popular, trending sekarang. Belum ada. Okey, untuk Suunto pun dia punya climb guidance makin detail. Kalau nampak dekat sini, dia tunjuk dalam bentuk segmen lah. Dia dah pecah-pecah kan. Kalau nampak yang bawah tu, tu kita punya next CP lah. Kalau kita zoom, akan tunjuk makin detail. So sekarang ni kita downhill 47 dia punya meter elevation loss dia. So 47 menurun. Lepas tu kita ada climbing lah, warna merah ni naik. So bila kita zoom dia makin detail lah. So turun ni 342 meter jarak dia, 47 elevation loss. Okay, untuk offline map boleh katakan agak detail jugalah. Boleh nampak season punya sungai. Dekat sini ada sungai. So dekat jam pun nampak ada sungai. So bila kita tersasar pada laluan yang kita load, akan keluar alert off-road. Dekat Suunto Race 2 ni ada juga paparan season trail. Nampak dekat situ kita boleh nampak line putus-putus tu laluan yang ada, tapi bukan laluan yang kita load lah. So katalah anda tersasar, anda boleh tahu anda masih dekat laluan yang pernah dilalui oleh orang lah. So trace dan keluar. Untuk fungsi kesihatan, jam ni ada heart rate, kemudian ada blood oxygen, ada resources. Seterusnya ada sleep monitoring. Kalau tekan kat sini ada analisa kita punya sleep selama 7 hari. Kalau nampak dekat sini, last night saya punya tidur 5 jam 20 minit. Sleep quality, kemudian ada average heart rate, minimum heart rate. Seterusnya ada informasi dalam bentuk 7 hari lah, dia buat dalam bentuk graf. Kemudian ada informasi pukul berapa kita tidur, pukul berapa kita bangun. Betul, ada pecahan yang lebih detail dekat sini. Kita punya deep sleep berapa lama, light sleep, REM, awake berapa lama. Kemudian dia ada pemantauan blood oxygen semasa tidur juga. Seterusnya jam ni ada juga bacaan HRV. HRV ni adalah heart rate variability. Kalau nampak dekat sini untuk 7 hari, saya punya semalam HRV saya 29. Tapi untuk dapat data yang lebih baik, anda kena pakai jam ni selama 14 hari. Dan tidak akan dapat range. Dekat situ kita boleh nampak trending HRV kita. Kalau nampak kat sini, saya baru pakai untuk beberapa hari. Jadi dia punya data tu tak cukup lagi lah. Sekarang ni kita dalam keadaan berjalan. Heart rate 123, 121, 122, 123. Kita nak ubah speed, nak tengok berapa cepat dia pick up dan tengok heart rate dia berapa. Sekarang distance 3.09. Let's go. Okay, chase heart rate 150. Suunto
race 2 berapa tak tahu. Nanti kita tengok dalam graf. Yang ni belah kanan, ni belah kiri, ni dekat atas. So tengok perubahan dia bila kita lari dalam video ni. Kita put some speed bagi heart rate berubah. Biasanya lari pagi, heart rate lebih stabil. Sekarang kita slow down. Kita tengok cepat tak ada recover atau turun. So kita stop. Kita jalan, tengok heart rate dia turun cepat atau tak. Sebelah kanan ni race 2, kiri ni H10, Polar H10, atas ni Suunto Race. Yang ni kita buat progressive run tapi atas treadmill. Saya ada 3 device. Yang pertama Suunto Run. Kemudian kita punya unit untuk test ni adalah Suunto Race 2 warna purple. Kemudian kita punya reference device iaitu Polar H10. Yang ni chest heart rate monitor. Dekat awal ni kita boleh nampak yang sama. So agak baik. Suunto Run, Suunto Race 2 dan Polar H10. Accurate, dia lebih kurang sama saja. Nampak dekat sini pun kita boleh katakan cantik. Dia tak ada yang spike. Yang ni boleh nampak lah dia progresif. Sebab makin lama saya buat makin laju dan heart rate dia makin naik. Anda boleh nampak yang warna merah Polar H10 dan juga warna purple Suunto Race 2. Dekat sini mungkin ada beza sekejap 1-2 mata saja. Macam ni. Race 2 149, H10 148. Itu dia okey balik. Tapi kalau kita tengok dalam bentuk yang besar macam ni, boleh katakan tak ada spike. So saya boleh katakan yang race 2 punya heart rate ni dah makin baik berbanding yang sebelum ni. Nampak? Kalau kita compare pun Suunto Run pun dia menggunakan heart rate yang agak baru juga. Cuma Suunto Race 2 ni dia punya heart rate punya design lagi baik berbanding Suunto Run. Dan terbukti dekat sini kalau tengok larian ni memang heart rate okey, dia tak ada spike. Seterusnya kita pergi pula kepada ketepatan GPS. Dekat sini kita ada 3 device. Yang warna merah ni adalah Suunto Race 2, kemudian warna biru Forerunner 955 dan sekali warna hijau Suunto Race atau race yang pertama. Kita tengok dekat sini saya dah overlapkan semua. Kalau anda nampak dekat sini laluan pada awal dia kesemuanya sama sahaja. Cuma dekat sini merah ni Suunto Race nampak dia ke tepi sedikit. Tapi tak ada masalah selagi mana dia tak berpusing pada saya okey sahaja. So, dekat sini okey, kemudian ni adalah bangunan tinggi. So dekat sini adalah bangunan tinggi. Kalau nampak kat sini Forerunner 955 dia ke depan sedikit.
Tapi suntuk race 2 dan juga race tak ada masalah. Yang ni pun nampak dia ke dalam, tapi okey sahaja, tak ada masalah pun. Dekat sini, yang ni memang saya bukan lalu atas jalan raya, saya lalu kat laluan pejalan kaki. So boleh kata ketiga-tiga device dia duduk pada laluan yang betul lah. Sini okey, okey, ini pun okey sahaja. Kemudian saya berhenti di masjid untuk toilet break. So untuk GPS, saya rasa race 2, race Forerunner memang okey, sebab dia orang semua menggunakan GPS yang ada sokongan dual band frekuensi dan juga many atau banyak satellite system. Untuk Garmin mungkin 5, untuk Coros pun mungkin 5. Dia bergantung jugalah, tapi ada sokongan dual band frekuensi dan juga all satellite system. Walaupun Suunto Race 2 ni dia punya skrin makin cerah dan dia menggunakan teknologi yang baru pada dia punya skrin, tetapi bateri dia sebenarnya lagi tahan lama berbanding model sebelum ni. Lagi bagus daripada Suunto Race dan for sure lah lagi bagus daripada Suunto Race S yang kecil tu. So untuk jangka hayat bateri, penggunaan untuk smartwatch Suunto Race 2 ni boleh bertahan selama 18 hari. Berbanding dengan Suunto Race sebelum ni hanyalah 16 hari saja. Suunto Race S 9 hari. Manakala untuk standby mode, maksudnya kurang menerima notifikasi atau sekadar untuk jam tangan, jam ni boleh bertahan selama 30 hari. Untuk Suunto Race sebelum ni hanya mampu bertahan selama 26 hari. Suunto Race S 13 hari. Untuk kegunaan GPS pula, untuk tetapan paling baik untuk dia punya GPS, jam ni boleh bertahan selama 55 jam. Berbanding dengan Suunto Race hanyalah 50 jam. Suunto Race S saya tak nak sentuh lah mengenai GPS sebab dia kecil. Jangka hayat bateri dia lagilah pendek. Kemudian sekiranya anda kurangkan dia punya accuracy GPS, dia boleh pergi selama 65 jam. Dia boleh pergi juga selama 90 jam kalau anda kurangkan lagi dia punya tetapan GPS, dan paling maksimum selama 200 jam. So dekat sini, walaupun dia menggunakan AMOLED screen yang baru, lebih cerah dan lebih menarik, tapi jangka hayat bateri dia lagi baik berbanding Suunto Race sebelum ni. Untuk harga macam yang saya punya ni, Suunto Race 2 biasa, harga dia RM2,499. Manakala untuk model titanium, RM2,999. Kesimpulan dia, untuk siapa Suunto Race 2 ini? Pada pendapat saya, sekiranya anda baru nak gunakan jenama Suunto, Suunto Race 2 ni antara model yang paling baik untuk anda miliki. Ini kerana dia menggunakan teknologi skrin AMOLED yang baru, LTPO, sangat menjimatkan bateri, kemudian kecerahan dia pun sangat baik, bawah cahaya matahari, dalam gelap sangat bagus, terang tak ada masalah nak tengok. Fungsi kesihatan dan fungsi sukan yang ditawarkan jam ni cukup baik untuk anda cuba. Cumanya dekat sini pada pendapat saya dia kurang satu benda, iaitu fungsi MP3. Kalau sebelum ni Suunto Run ada fungsi MP3, tapi yang model ni tak ada. Saya tak pasti ada kekurangan dekat software atau apa. Sebab jam ni ada storan dalaman. Saya rasa Suunto patut tambah fungsi ni sebab dia boleh buat pada Suunto Run. Kenapa model yang baru ni dia tak letak balik fungsi tersebut? Jadi itu saja untuk video kali ni. Kalau anda suka video ni, jangan lupa like, share dan subscribe channel ni. Apa-apa pun, lari dulu, baru cerita.